Kalau diminta buat pilihan, IS300 ke FL5? Ini soalan yang saya dapat. Kalau korang pilih yang mana? Ini ke ini? Dua-dua mempunyai karakter yang berbeza, transmission yang berbeza, manual, auto, CC sama, 2.0 turbo, tapi power delivery yang berbeza. Rupa bentuk, semuanya berbeza. Ini agak susah untuk dikomparekan. Untuk dalaman, yang ni tak datang. Dia lebih kepada sport car lah. Kalau yang sana sport luxury. Kalau yang ni lebih kepada sport car. Tak ada datang luxury yang dekat kereta ni. Okay. Bahagian belakang pun 4-seater. Right. Bahagian bentuk body dia hatchback. Boot space dia luas. Kalau nak compare dengan yang tu, boot space yang ni lagi luas. Okay. Seat boleh jatuhkan ke depan, boleh bawa katil. Untuk yang ni pula, dia lebih kepada luxury, Lexus seperti yang ramai tahu. Okay. Luxury memang datang dekat dia lah. Walaupun CC sama, tapi power delivery berbeza. Pergi pun berbeza sebab kereta ni body dia besar, body dia berat. Jadi untuk push body tu agak makan masa sikit. Tapi comfort menang dekat sini. Agak nak menjiwa muda sikit, menang dekat tu. Kalau korang pilih yang mana? Yang ni datang dengan sunroof. Ada bahagian-bahagian features dia. Bahagian tengah, ventilated seat pun ada. Sejuk. Musim sejuk boleh on panas. Okay. Bahagian belakang. Bahagian belakang dia macam ni. Boot space standard kereta sedan. Boot space dia standard kereta sedan. Kalau korang pilih yang mana? IS300 ke FL5? Cuba komen jap. Kalau pilih FL5, kenapa? Kalau pilih ini, kenapa? Cuba bagi tahu. Kalau saya ini, saya kenapa yang ni? Saya suka manual. Bila mana kereta untuk fun, saya suka manual lah. Untuk kereta yang suka long distance ke, malas nak pijak pedal ke, boleh ambil yang ni. Cuba bagi pendapat sikit. Yang mana pilihan hati? Drop komen.